Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri dia Imamku episod ke-12. So jom kita tonton. Kau nampak apa? Aku nampak Abang Rafiq tu bermesra-mesraan dengan seorang perempuan ni. Uish, cantik weh. Meletup lagi daripada kau. Kau saja buat cerita kan? Rafiq tu dia pergi meeting dengan mami dia dekat hotel lah. Memang lah. Lepas habis meeting tu lah dia berperangan dengan perempuan tu. Ambil gambar, ambil video. Sweet tau. Padan sangat. Okey, tu dia perang antara Dahlia dengan Humairah. Dahlia ni dia orang sepupu kan. Lepas tu dia orang ni macam ada benda je yang tak puas hati sama sendiri, cemburu. Mula-mula pasal Dahlia ni awalnya Dahlia dengan si Budin yang saya nampak lah. Tapi Dahlia dia dah hina si Budin, kata sengkek lah semua. Tengok cara macam Budin ni bukan, itulah memang tak kaya lah. Memang kerja dia macam driver je, macam gitu je, pembantu je kepada Humairah ni. Tapi Humairah ni pula dia seorang wanita yang lepas dia balik overseas semua, dia ada pendidikan semua, dia balik overseas jadi wanita korporat lah. Jadi wanita yang kalau kita tengok macam ada ego dia lah. Lepas tu bila dia dengan si Amir ni atau Budin ni, saya rasa dia macam jadi itulah orang suruhan, pembantu lah senang cerita. Selalu hulu hilir dengan Humairah. Jadi saya tak nampak macam dua watak ni akan disatukan mungkin. Tapi dalam drama Melayu selalulah dia buat macam tiba-tiba ada macam terpaut sesama sendiri, macam tu. Dan dalam adegan ni kita tahu yang Humairah ni dia shock dekat Rafiq, boyfriend dia. Tapi Rafiq dia Dahlia pula pergi panaskan lagi, pergi bakar si Humairah ni, kata Rafiq dengan perempuan lain. Kenapa dia suka sangat si Rafiq tu, si Humairah ni? Kenapa buat cerita bukan pasal Rafiq? Betul ke Rafiq macam tu, ataupun memang Humairah dengan Rafiq ni, adakah mereka betul-betul saling menyukai, ataupun seorang tu shock sendiri? Bagaimana pula dengan Budin? Kenapa Budin itulah, Dahlia dah tak suka dah rasanya Budin tu. Jadi mungkin dia tengok dia orang berdua dah lah. Kena tengok lagi. Jumpa lagi.